Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengundi di Johor supaya memberikan mandat kepada gabungan itu untuk mentadbir negeri berkenaan pada pilihan raya negeri yang akan datang. Menerusi satu hantaran di Facebook hari ini, Perdana Menteri menegaskan bahawa PH committed untuk melaksanakan amanah yang diberikan dengan penuh tanggungjawab serta tidak akan mensia-siakan kepercayaan rakyat. Saya merayu dengan penuh rendah hati agar saudara-saudari memberikan mandat kepada calon PH untuk memimpin Johor bagi tempoh 5 tahun akan datang, katanya. Dalam hantaran sama, beliau turut mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa ayat 58 yang menekankan kewajipan menyerahkan amanah kepada mereka yang berhak serta berlaku adil dalam kalangan manusia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Pada PRN Johor kali ini, Pakatan Harapan meletakkan calon di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. PRN Johor dijadual berlangsung pada 11 Julai, manakala proses pengundian awal akan diadakan pada 7 Julai.